Okay, Assalamualaikum doktor. Ni saya nak buat video ni sebab saya tengah brainstorm idea untuk projek fridge yang doktor bagi tahu hari tu. Macam yang doktor tahu, fridge ni dia ada dua sistem lah. Satu pasif, satu lagi dia aktif. Okay, contoh macam kat rumah saya ni dia ada dua. Okay, yang freezer ni, chest freezer ni, ini pasif. Dia pasif. Kalau yang hari tu kita buat kat Sungai Lembing tu pun tu pasif juga, lebih kurang macam ni lah. Cuma saya rasa heat transfer tu macam kurang efisien lah kalau guna pasif ni kan. So apa kata kita guna active cooling macam yang standard fridge lah. Kebanyakan sekarang fridge semua memang active cooling lah. Maksudnya dia ada satu kipas kat dalam tu kan, dekat evaporator tu. Contoh yang kat belah dalam kan, ni dalam ni ada kipas, dalam tu ada cooling coil. So kita nak buat yang macam ni ataupun kita buat yang macam ni, kita pasif. Dia tunggu dia radiate kan, dia punya heat tu radiate ke dia punya PCM tu. Cuma kalau yang macam ni saya rasa macam kurang efisien lah, macam yang kita buat dekat Sungai Lembing tu. Kalau yang aktif ni mungkin lebih efisien sebab dia active cooling kan. Dia ada kipas untuk blow angin tu supaya angin tu sejuk, dan dia sejuk tu dapat menyeluruh lah ke satu fridge tu. Cuma kalau contoh ini yang asal macam ni, kita kena buat macam PCM tank kan. Tu je lah yang mungkin kena bertambah. Mungkin kita boleh letak dekat belah atas ke kan. So selagi ada solar, dia akan sejukkan PCM tank tu, atau dia keluarkan heat dari PCM tank tu. Lepas tu bila malam ke tak ada solar atau kurang solar ke, dia akan gunakan PCM tank tu untuk tarik semua heat tu naik ke PCM tank tu lah. Saya rasa lebih baik buat macam tu lah. Itu yang pertama lah yang saya terfikir. Tapi yang kedua pula saya fikir, kan doktor nak saya cuba untuk buat benda ni kan. Cuma kalau contoh saya nak buat step by step tu, macam yang selalu kita buat kan, saya listkan apa yang perlu buat, apa semua tu, saya rasa mungkin susah sikit lah doktor kalau untuk fridge ni. Dia lebih mudah kalau saya buat all in semua dah siap, dan saya tinggal bagi kat doktor je. Kiranya macam doktor just beli macam doktor beli test rig, macam tu. Doktor tinggal try je, tinggal try run je macam tu. Tapi sebelum tu, waktu sebelum saya bagi tu, saya akan test dulu lah. Tapi apa pun saya kena tahu dulu doktor nak jenis yang pasif ke, yang dia punya PCM embedded dekat dia punya wall ke, ataupun doktor nak kita buat satu tank PCM dan dia jadi active cooling. Itu tengoklah doktor nak yang macam mana.